baru Ni apa ni? Store. Okay, untuk starting kita shoot rambut kan. Kita shoot dekat depan dulu lah. Jom. Starting Hafiz kalau shoot, Hafiz starting shoot kat depan tu, cakap macam permulaan lah untuk video. Faham tak? Macam biasa lah dekat depan tu. Second kita akan shoot dekat bahagian kapos ni lah. Hafiz akan terangkan bahagian kapos, bahagian ni untuk umpire. Ya, tepat. Okay, water agak panas ni. Dah. Jom lah. Betul dah habis kat sini. Dia masuk dalam lah. Okay. Okay, ini bahagian ruang tamu dia. Dia ada dinding sepadan antara dining area. Okay. Hafiz akan terang dekat bahagian ruang tamu dulu. Tengok ambil angle mana, kiri atau kanan. Tengok mana cantik. Kalau tak cantik, panjat tangga ni. Tak ada masalah. Ruang ni, kalau store, tak payah shoot kot. Sebab nanti Hafiz ada overlay. Faham tak? Buat cakap lah. Okay, faham. Buat apa dia buat cakap? Faham, okay. Ini bahagian, okay, Hafiz shoot dekat bahagian dining area dulu. Dan bahagian dining area, lepas tu Hafiz shoot dekat bahagian bilik bawah ni lah. Settle bahagian bilik bawah, Hafiz shoot bahagian kitchen ni. Bahagian kitchen ni Hafiz shoot. And then, toilet tak payah, nanti Hafiz edit buat overlay je. Dah settle bahagian luar, bahagian luar pula, settle bahagian bawah, kita tu gerak dari atas, dia shoot. Lagi cepat kita buat, lagi cepat lagi kita balik. Toilet, toilet ni, toilet dia asing Okay, ni master bedroom dia. Apa rasa Hafiz shoot bilik sebelah dulu. Bilik sebelah, lepas tu baru master bedroom. Lepas tu, toilet tak payah, tu overlay je. Itu je kot, kita dah, jom kita gerak, ciao.